18 jam setengah. Berapa jam? 18 jam setengah untuk perjalanan daripada Narvik ke Stockholm. Kita menaiki train. Okay, lagi berapa stesen lagi nak sampai ke Stockholm dah ni. Ini view dekatan dengan area Stockholm lah ni. But last kita orang dah sampai ke Stockholm itu hari dah malam, tak ada jalan pun. Jadi ni kita orang datang balik singgah, baru boleh tengok explore sikit apa yang ada kat Stockholm ni. Ramai orang nak turun dah kat sini. Okay, ni sepanjang perjalanan view dia lah, macam ni. Bas malam naik daripada pukul 3 petang, sekarang dah pukul 10 pagi. Hampir pukul 10 pagi, sekarang pukul 9.30. Hampir nak sampai dah. Jadi nanti apa-apa nanti kita update lagi. Okay, let's go. Alhamdulillah kita sudah sampai ke stesen Stockholm. So kita akan menginap di sini selama 1 hari di area Stockholm. Jadi itulah dia perjalanan kita sepanjang 19 jam. Kita dah total balik 19 jam pada 3 petang sampai pukul 10.30 pagi daripada Kiruna ke Stockholm. Okay, ni 2 bag kita handle. Okay, jom nanti kita apa-apa hal kita update lagi. Let's go. Okay, kita dah keluar daripada stesen tempat teksi. Ni stesen dia. Okay, sekarang kita nak menuju ke satu park untuk lepak jap, untuk take a break. Sebab kita nak pergi awal-awal pergi hotel tu pun kau boleh check in lagi. Jadi sebab kita nak beli apa, daily pass punya public transport. Jadi kita kena lengahkan sikit masa. Kita lepak-lepak dulu kat park. Walaupun sejuk tak apa. Ini dia punya ni Central Station. Jenuh kan nak nolak ni. Menolak. Ni dia punya depan basikal. Sini public transport dia banyak. So basikal pun banyak. Pak dia dalam 800 meter. Hari tu kita sampai malam Stockholm ni, tapi tak nampak jalan dia. Ni dah terang sikit lagi. Pukul 2.30 matahari terbenam. Pukul 2.30. Okay, nanti kita update balik. Kita nak tolak bag. Nak tolak bag, lepas tu nak tengok map lagi. So kita tak sempat nak pegang kiri kanan. Let's go. Paruh jalan ke hotel. Ni dia punya center. Kita panggil center ke? Yalah, roundabout. Dia ada tram. Dia ada macam-macam dia ada bas, dia ada basikal. Laluan tram ni. Kita sekarang berada di Stockholm. Penang ke bandar dia? Tapi agak ramai sikit lah. Agak ramai. Sebab kita kena menolak beg ni, tak lalu sikit penat. Dia laluan jalan berkongsi dengan basikal, tram, lori, semua dia berkongsi. Tapi kurang nampak accident, kurang bunyi horn.
Okay, nanti kita sambung lagi sebab kita dah penat menolak. Kita rehat jap, pit stop. Okay, let's go. Kita dah sampai kita punya hotel. Kita try minta check in awal dan dia bagi ni hotel dia. Dia macam kan dalam hotel pun ada tangga pusing. Tapi tadi dia ada rooftop, tapi dia tutup buat sementara waktu. Kita tengok bilik dia. Tingkap. Otang. Wah. Okay, ni tu ni bilik dia. Okay, jamban dia. So small. Tapi ada shower, ada jamban. Antara yang dah terbaik lah tu. Okay, kita letak barang dulu, nak kencing dulu. Lepas tu kita keluar pusing. Let's go. Selamat petang, kita dah keluar dah. Kita dah pergi, kita petang ni tadi kita pergi hantar Adobe tu. Mendobi sikit. Walaupun bawa baju banyak, tapi kita mendobi. Mana ada sesuatu benda yang fail. Baju banyak bawa, tapi basuh juga. 2 kali dah kita basuh setakat ni. Okay, tak apa, itu cerita lain. Ni sekarang ni cerita ni kat sini. Pak, dia jual pokok Christmas. Cara nak bungkus pokok. Cara nak bungkus. Cara nak bungkus. Bungkus aku deng. Okay, ni dia punya opera. 30 euro, 20 maknanya 100 setengah untuk sekali basuh guys. Agak keras guys, tapi benda tu memerlukan juga. Nak basuh banyak ke sikit tetap 30, so basuh je banyak mana pun. Jadi tu lah. Patutnya kita akan basuh kat Turki, tapi tak apa lah. Sebab kita lagi berapa hari lah, 3 hari. 3 ke 4 hari lagi untuk sampai ke Turki. Jadi banyak lagi nak pakai baju. Jadi kena basuh juga nak tak nak. So sini dia punya main tempat, apa orang cakap, tempat naik tram, tempat turun bas, tempat, segala tempat lah kat sini. Ni apa tu? Asal budak-budak ramai dalam ni. Diorang pergi belajar. Oh, ni tempat ni lah, orkestra ke apa. Diorang semua bawa alat-alat muzik ke dalam ni. Jom lah. Lama sangat nunggu. So baru pukul 1 budak-budak baru balik sekolah kot. Balik sekolah ke balik kelas diorang dari dalam tu. Sekejap aku baca tak faham. Okay, pokok-pokok mula dah kering. Sebab dia sekarang ni tak tahu lah Stockholm ni apa. Stockholm ni tak tahu lah dia ada salji ke tak. Jadi sekarang ni memang musim sejuk lah. Ni dia punya laluan tram dia. Untuk ambil tram kat bawah. Paling murah sebenarnya kalau baju basuh dengan ni. Guys, kita tengah berjalan-jalan di bandar Stockholm. Di bandar Stockholm. Seperti biasa, tak ada apa-apa. Kita sudah dapat rokok satu. Nambah harga sekian. Nambah harga sekian. So ni park dia. So kita lepak dulu kat sini, santai jap, tenang-tenang. Sebab kita baru lepas habis pergi Dobi. Kita sambung balik. Kita akan berjalan di sekitar taman-taman dia. Ni apa hal dia bogel tu? Siap ada kotak. Okay, kita akan jalan-jalan di sekitar taman dia, ke atas bukit sana. So ni lah
sekitar tempat di sekitar Stockholm yang agak tenang. Yang lain semua bandar. Ini kira kawasan-kawasan taman lah, yang boleh kita tengok view. Tengok view dia dulu dari atas, dari pandangan mata burung dari atas. Memang tak ada apa pun aku rasa kat atas tu. Tapi tak apa lah, jalan lah. Kita jalan kat tempat mana orang yang tak jalan. Tengok, dia tengah train anjing dia. Dia tengah bergurau senda. Ni biasa hingus keluar. Sebab dia dalam kawasan ni. Kawasan ni memang untuk train anjing ni rasanya. Tengok, dia dalam gate ni. Okay. Taman mainan untuk budak. Kita tengok ni lah, persekitaran taman dekat Stockholm ni. Luncur guys, sebab dah 3 minit. Jadi apa? Cuma ada padang taman. Tak ada apa. Sekadar untuk lepak santai, view bangunan. Anjing mesti diikat, basikal tak boleh naik, ranting jangan patahkan. Comel anjing dia. Anjing kecil. Okay. Kita jalan di sekitar hotel kita dekat taman tu. Depan hotel kita ada taman. Kita naik berbukit. So tak ada apa lah, sekadar berjalan-jalan. Cuaca sejuk. Okay, sini orang bawa anjing jalan. Okay, antara kemudahan yang disediakan kat sini, nampak, air tak ada. Tak tahu dah cara nak guna, tapi dia sediakan untuk letak air lah, untuk isi air dalam botol. Okay, kita dah sampai kat puncak. Ini kita tengok apa benda dia. Kita dah sampai di atas ketinggian 7 tingkat bangunan. Sekarang kita berada di Stockholm. Takut korang tak percaya aku kat Stockholm. Wah, Stockholm. So kita berada di atas ketinggian ni. Tadi kita naik ke bawah sana. Tu hotel kita kat bawah sana. Tahu kau nampak tak? Ni di sekitar bandar Stockholm. Kelihatan kita nampak tu ada yang hijau tu, gereja tu. Kita nampak gereja yang besar tu. Kita nampak gereja, banyak gereja kat sini. Oh, dia punya taman mainan dia ada flying fox tu lah. Mantap. Itu je dah. Hari ni kita pergi settlekan baju lah. Settlekan baju. Lepas
Lepas tu kita pergi jalan-jalan macam ni. Lepas tu malam tak tahu lagi aktiviti kita apa. Sekarang baru pukul 2.30 petang. 2.30 petang. Macam itulah keadaan dia. 2.30 petang. Tak ada benda nak update. Let's go. Selamat malam. Selamat petang. Kita dah standby dah hari ni. Malam ni nak keluar pakai glove. Sebab kita nak layan sejuk-sejuk. Kita nak pergi ke satu tempat ni, apa nama? Kita nak pergi IKEA kat Sweden, kat Stockholm ni nak tengok. Tadi waktu kita jalan awal-awal tu nampak macam ada, so kita nak pergi tengok ah. Pakcik ni pergi hiking. Dia hiking kat tanah rata je. Ni kedai-kedai dia. Kita tengok night life malam-malam dia berlampu macam mana. Di mana-mana ada anjing. Ini $6 kita beli ni ah, magnet freeze. Kita tak beli lagi ni. Beli. Cepat. Masih jauh. Bakoman. Ni co-op macam tadi kat co-op. Kita pergi beli something tadi kat co-op. Weh, rasanya kalau kita tak pakai glove ni, bapak sejuk tu. Gentle. Dia berangin. Bukan kita, aku je lah. Kalau aku tak pakai, nak pegang kamera kat luar macam ni kan. Aduh, hai, tak tahan tu angin dia. Telinga, tangan mesti mau jaga mesti putus punya kalau ni rasa macam nak cabut dia kalau sejuk sangat. Wah, kita belanja video sikit area-area sini. Nak terangkan pun tak ada benda nak terangkan, dia sekadar tengok bandar. Sekadar tengok bandar. Tu lah, kat sini ni dia dah tak ada snow dah. Dia semua layan sejuk je. Dia tak ada. Siapa minat sejarah ke, minat nak baca sejarah ke, mungkin kat sini okey kot. Sebab dia banyak gereja-gereja bangunan lama. Ni brand diorang ni. Brand musim sejuk diorang. Sushi Wok, bukan Kak Wok Banyak kita kedai sushi lebih daripada 10. Apa dia? Cuba cakap. Kedai sushi banyak betul kat sini. Rasanya dah nampak lebih daripada 10. Ada yang jenis mahal, ada yang jenis macam warung macam tu. Macam ni, ada yang macam ni. Tapi yang pastinya dia tempat minum-minum lah. Tempat minum-minum, mabuk guys. Dah ada banyak bangunan lama lah. Kalau tahu sejarah, nak ambil tahu sejarah boleh ChatGPT. Tapi tu ni sekadar tengok nama pun tak tahu apa. Ni bangunan lama ni tapi dijadikan macam bookstore. Penat lah member tahan bangunan ni berapa lama ni. Okay, nanti kita update lagi. Aku dah macam yang terpaling sejuk kat sini. Aku dah macam yang terpaling sejuk kat sini. Siap telinga. Okay, ni tram dia. T ni tram lah untuk turun bawah. Okay, dia banyak beam. Jangan sampai naik beam. Jangan naik beam lah. Mahal. Yang mahal kita reject. Sebab Dobi tadi dah lagi bajet. Wah, tadi kita orang pergi Dobi. Kita orang pergi Dobi tadi pun dah kena 100.5 untuk satu kali basuh siap kering. RM150. RM150 untuk sekali. So okay, ni dia punya macam pavilion. Dia pavilion. Gaya jalan dia macam kat pavilion lah. Dia terang. Tak tahu lah bangunan apa 1, 2, 3, 4 siap nombor lah tu. Ingat rumah flat je. Ni pun ada berdiri tengah pula ni. Okay, dia ada kedai Sketches.
Oh, tu dia Paradox Museum. Museum macam tak museum lah. Ni kedai Heavy Norman dia. Mayo, nama dia Mayo. Heavy Norman dia jual barang perabot rumah. Mayo ni. Function juga kalau ada bulu kat sini. Ada bulu kat sini tahan supaya tengkuk tak sejuk, tak kena angin. Function. Saya rasa nanti kita update lagi. Sampai depan-depan tu nanti kita tak update lagi. Okay guys, kita cuba nak cucuk duit sekejap dekat Bago Mat. Cik English. Aku sekarang tengah jadi jaga dia kat belakang. Jadi jaga. Okay, kita nak ke arah sana tu nanti. Ni cucuk duit untuk bayar Adobe esok. Pakai duit dia suruh bayar pakai cash. So kita tak nak membazir. Kalau dia ada boleh bayar pakai dolar, euro ataupun duit dia. So kita nak bayar pakai duit dia je. Okay, tadi kita try cuba kad mesin ni. Ni untuk keluarkan duit 2-3 jenis tu. So ni dia tulis untuk keluarkan duit dia, SEK. Okay. Ni so nanti bila kita cucuk dia akan keluar euro lah. Nak euro, GBP ataupun USD. So ini untuk keluarkan duit dia. Okay. Kita tak cucuk banyak pun untuk buat lepas-lepas untuk dobi esok. Luncur. Dia ni. Masuk dalam, parking dalam. Okay. Bukan parking, kira untuk load barang-barang dekat bangunan ni. Hashtag Palatau. Ni kalau mana ada nak load barang mana boleh. Depan ni sebab ni kan jalan main road kan. Jadi dia parking ke bawah untuk turun barang. Berapa 80. 88 dah silap. Okay, ni dekat tengah-tengah center dia. Tengah-tengah yang tengah-tengah main dia lah. Tak tahu lah ni main ke tak. Sebab dia banyak tengah-tengah dia. Ni kira roundabout kat tengah-tengah ni. Ni batang tengah ni, keliling ni adalah jalan untuk tram. Tu lah kalau kita ada sempat kita boleh dapat tram lengah lalu. Tadi sebab dia baru lepas. Kita kau nak bayar cash dia terima tak? Boleh lah. Tapi memang dia lagi senang dengan foreigner. Baik dia bagi suruh kad je. Semua dah. Semua pun dah cash. Buat lobby tu je nak. Kan? Style ke macam ni malam-malam? Warna merah. Tak adalah. Kalau kita pegang kamera lah, polis tak kacau. Tadi kita lalu, waktu kita datang tadi kita menarik tu dari atas. Tu dari atas tu. So sekarang kita nak pergi galerian ni. Bukan galerian. Ada mo. Ni dia punya mall lah ni kan. Biasa lah Europe mall dia kat tepi-tepi jalan macam ni. Di mana ada macam kita Ion ke. Ada tapi mungkin 1-2 je ada, tak famous dengan untuk yang tu. Kalau nak beli barang semua kat tepi-tepi macam ni. Dia kalau pasar raya je. Kalau mall je. Ganggu lah weh. Okay, kita nak tengok map. Kita nak pergi cari jalan ni. Okay, tak dah nak pegang dua-dua. Nanti apa-apa hal yang best kita update lagi. Let's go. Ni bar kan. Dia punya decorate dia musim-musim Christmas. Ni nama dia apa? Reindeer apa? Rusa salji. Reindeer. Macam tu kan, reindeer tu. Kan nampak style sikit tu ada lampu-lampu macam ni. Rasa vibe luar.
Kita duduk dulu, nampaknya saya dah penat. Tadi kita jalan kat IKEA, ingat nak makan meatball plant based tu, tapi macam saya tiba-tiba tak nak. Okay lah. Ni galeri ni di hujung ke hujung ni, dalam ni mall ni sebenarnya. Tadi kita keluar dari mall lah. Atas macam hotel, atas macam hotel kot. Kita lalu tadi pagi, awal tadi kat sana, straight tu. Okay, kita dah turun dekat ni, ke bawah dia. Laluan tram, dia share dengan kereta, dia share dengan segalanya, ada share. Tapi jalan basikal dia ada asing lah ni. Dia ada share dengan kereta, okay. Jom, jalan lagi. Yang ni mungkin jualan murah sebab dia buka secara bundle macam ni. Macam biasa je. Dia murah ke? Kita tengok 160 tu. This one you have map, this one also different. 50 kan 50. Huh? 50. 50. 2 piece for 100 kroner, 150. I just want one. 59 kroner. Wait. 159. Oh, beli ni lah macam ni. Kan, ini mudah sikit. Macam selalu aku beli tu mana lah? No, I put petrol now. Sekejap, kita tengah-tengah shopping sekejap. Tengok dulu, nanti kita update. Kita dah dapat barang kita dah. Satu-satunya yang kita beli dekat sepanjang kita berjalan ni, dah hari yang ke berapa, hari yang ke-8 ke apa. Kita dah dapat satu dah. Yang lain semua tak sempat nak beli, tak teringat langsung nak beli. Ini tak apa, sebab kita nak pecahkan duit, jadi terpaksa kita membeli something. Okay. Ni dia punya downtown, dia bukan downtown downtown ya. Di mana orang-orang berkumpul, orang-orang ngongkrong. Dia ada bawah tanah punya perjalanan kaki. Sana tram, bas. Kita berada di Stockholm City Central. Hotel kita sana kan? Haa. Meriah lorong. Okay, lorong ni lorong mall. Nampak Christmas market. Dia agak luas juga lah, perjalanan kaki dia kat sini luas. Walaupun ramai orang, dia tak rasa sesak sangat. Polis tahu ke? Ni tram merah pun jalan juga, degil. Okay, dah hijau sebenarnya, lambat. Bau sedap tu. Kan, bau sedap. Bau sedap. Tu kot, tu. Kita tengok apa dia? Oh, makanan lah. Bau je, kita nak tengok je apa bau dia. Bau dia menarik. Ni dia jual bau ni lah. Bau ubi manis. Ubi apa? Ubi kan? Bau ubi. H&M Home. Itu H&M baju punya. Ni H&M barangan rumah.
Weh, ramai sangat dah. Kita tak sesuai nak buat video kat sini. Memang tak nampak dia rapat kepala orang. So ni lah jalan dia. Okay, ni dekat lintasan Shibuya, Stockholm, di mana orang ramai-ramai melintas. Oh, terlanggar pula. Okay, ini semua dia punya mall diorang ni, tempat tu ramai. Dia macam Kopahal. Kopahal tapi version typo. Kapahal. Ni H&M biasa yang kita dengar. Okay, kita masih bersambung jalan. Oh, dia ada metal. Ada tulis apa kat bawah ni? Kita tak faham. Jaga air, dia kata. Jaga air salad anda. Espresso House. Tadi kita dah lalu Espresso House ni. Mana kita ke kiri je. Kiri apa? Mana kita datang tadi dari sana? Hotel kita belah kanan. Hotel kita belah kanan. So dia dah di akhir jalan mall tadi. Tadi makin lama makin kurang orang lah. Kat tengah-tengah tadi peak. Jom kita try jalan ke arah jambatan tu. Dia macam berbukit sikit. Mungkin tu adalah jambatan. Lepas tu nanti asal tu hotel kita tu. Kan? Macam ujung kan? Ni memang lalu apa jalan kaki. Dia tak bagi kereta lalu sini. Kereta basikal semua tak lalu sini. Sedap tak? Ha? Lapar? Lapar. Awal lagi saya kan sampai bilik lapar. Sekarang ni memang macam boleh-boleh je. Tak makan pun tak apa. Sampai bilik lapar. Ni 7E dia. 7E dia nampak menarik tau. 7E dia. Dia ada cahaya merah, hijau, nampak menarik. Benten. Ni tempat tram petang tadi. Tempat tram. Ya, dekat dengan Dobi. Mari kita tengok. Dekat Sweden ni dia banyak apotek ni. Apotek ni dia macam Watson. Macam Watson, dia jual-jual barang-barang farmasi. Apotek. Bas dia panjang tu. Bas panjang ni biasa kat Europe banyak ada. Sekarang memang kosong. Tunggu time peak balik kerja ke atau pergi kerja memang full house biasanya. Sebab tu basikal pun banyak, dalam public transport pun banyak orang kalau hari bekerja. Dobi ke sini. Okay, ni dia punya wayang tu. Wayang ni cerita-cerita yang dia tayang lah. Ini memang tak ada masuk dekat Netflix tu. Dah tahu lah. Kita kena search dekat web untuk tengok cerita-cerita keluaran daripada Eropah ni. Itu lain cerita dia. Ini motor dia. Motor bateri je ni. Okay, kau pegang. Broad and side. Broad.
Bukan penebul lagu. Okay, kita dah sampai hotel. Kita balik. Kat luar hujan lah. Hujan, jadi kita balik. Tak nak jalan pun tak sedap, hujan. Jadi kita sambung kita punya video untuk esok pagi guys. Esok pagi kita nak keluar agak. Esok pagi kita akan ke Finland pula. Let's go.